Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, di video kali ini macam korang baca tajuk di atas, hari ini adalah hari paling aku very excited. Okay, kenapa korang tengok muka aku gembira sangat pada hari ini? Sebabnya hari ini macam korang tengok thumbnail di atas, hari ini kita dikejutkan sudah sampainya silver play button 3. Dah sampai dah korang silver play button aku. Aku betul-betul excited gila sebab aku tak pernah dapat dan aku tak pernah rasa aku punya sendiri silver play button ni. Macam korang tengok sekarang, saiz silver play button ni dia dah makin kecil tau. Kalau macam korang tengok Ikmal punya yang dahulu, dia besar. Tapi ni aku dapat yang kecil. Mungkin aku tak tahulah, mungkin YouTube dah ubah suai daripada yang besar, mungkin dia buat yang kecil. Aku tahu korang betul-betul tak sabar aku nak unboxing silver play button tu. Dan kiraan 3 lagi kita akan buka 1. Okey, nampak ni? Ni aku dah kopak sikit dah. Okey. 1, 2, 3. Alamak, ketat pula. Sabar. 1, 2, 3. Dekat sini dia bagi kad ucapan, okey? Aku baca tak? Okey, sabar. Kita tengok. Boleh tak aku baca? Dia punya ayat ni dalam bahasa Inggeris. Macam korang tahu, dalam video aku, memang aku tak pandai cakap bahasa Inggeris. Faham. Tapi aku tak gerti sangat nak cakap bahasa Inggeris ni. Ni sekarang ni kita letak tepi sebab bukan kita nak tengok ni je. Ada banyak lagi yang kat dalam yang YouTube bagi. Okey. Kalau korang nampak kat sini, sabar jap. Kita tutup dengan satu span hitam. 1, 2, 3. Wah! Wih, aku dapat. Sabar jap. Aku dapat kertas ni daripada YouTube. Sumpah. Tapi sayangnya di dalam bahasa Inggeris juga ya. Aku tak berapa nak gerti sangat nak baca ni. Tapi aku tu tetap tunjuk dekat korang juga. Aku rasa korang boleh baca kat rumah. Okey? Nampak tak nampak? Lantaklah, okey? Tapi bukan ini yang aku nak tunjuk dekat korang, okey? Aku nak tunjuk silver play button. So, dekat tangan aku sudah sampai silver play button. Wow! Korang, aku rasa memang korang aku tak tahu aku nak cakap apa. Aku nak nangis pada sekarang ni sebab aku betul-betul excited. Teruja ada, semua sedih, gembira semua ada kat sini. Aku nak buka dulu. Aku nak buka dulu ni. Okey. Oh my god korang, dia dalam plastik lagi lah. Aku tak buka lagi tau. Aku cuma kopak je dia punya kotak tu, okey. Aku tak buka, aku tak tengok dalam lagi. Cuma pada kotak tu aku dah tahu dah saiz play button ni agak kecil. Okey? Nampak ni? Tu kamera aku. Tu kamera aku. Lepas tu kat sini ada nama. Mungkin korang tak nampak lagi kot. Biar aku buka plastik dia dahulu, okey? Sebelum tu aku nak bau dulu plastik. Wah. Korang kira kat rumah? 1, 2, 3. Oh my god, korang. Tu nampak tu? Dia boleh set nampak kamera aku kat depan ni. Ni adalah logo YouTube. Okey, nampak ni? Ni logo YouTube. Lepas tu kat sini ada nama Ilham Noor 100k subscribers. Dekat bawah tu ada logo YouTube. Oh my god. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku teruja gila-gila sangat. Macam nak mati dah aku rasa. Punya teruja tu dah dapat silver play button. Aku nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih pada korang yang tak henti support aku daripada dulu sampailah sekarang. Dia cakap macam tu je. Tapi dia berita baik untuk korang. Okay, berita baik dia macam ni. Korang nampak tak? Korang nampak tak angka? Dalam angka 100k subscribers ni ada nama korang sekali. Dia tak ada tulis lah dekat kertas ni. Dia tak ada tulis dalam kertas ni seorang nama dia apa. Tapi aku punya hati dekat nombor-nombor ni ada nama korang semua. Sebab korang lah dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dengan korang, berkat korang support aku dengan Ikmal, dengan Wawa, Adam belaka tu, aku dapat 100k subscribers silver play button. Ya Allah, aku rasa macam jantung aku nak terkeluar bila aku dah dapat tahu aku punya silver play button ni dah sampai. Orang nak tahu tak macam mana ceritanya aku boleh dapat silver play button ni? Okey? Buka kisah yang paling sedih dalam dunia yang aku tak pernah cerita dekat korang. Sebelum tu, aku nak tunjuk kat belakang ni. Belakang ni ada tempat sangkut tau. Kiranya kalau korang nak sangkut dekat rumah, tepek macam ni kan. Lepas tu, jadilah hiasan bilik korang. Tapi, aku tak nak sangkut kat sini. Aku nak ikat getah pula. Aku nak
ambil tali kan. Lepas tu aku nak sangkut kat leher. Aku nak bawa benda ni keliling satu bandar Malaysia ni. Aku nak letak sini. Aku dapat 100k subscribers. Aku dapat 1000 play button. Kau nampak tak aku punya excited tu macam mana? Sekejap, aku tengah duduk ni, aku nak cangkung sekejap. Sambil-sambil aku cerita tu, aku letaklah muka aku kat sebelah ni kan. Masuklah bab topik cerita sedihnya, okey? Okey, macam korang tahu, aku ni dulu dengan Ikmal. Daripada dulu lagi, Ikmal lah yang start tubuhkan channel YouTube Ikmal No. Dan dia lah start tubuhkan YouTube dalam keluarga aku ni lah. Dia lah first yang tubuhkan. Lepas tu yang mewarisinya adalah aku sendiri. Aku ni dah duduk dekat Mak Tafiz tu lebih kurang 4 tahun 10 bulan. Aku menunggu saat aku habisnya belajar dekat situ. Aku dah tak nak azam aku nak jadi macam abang aku. Niat aku nak tolong Ikmal. Lepas tu kalau korang tak kenal aku ni spesies yang pemalu. Sama macam Ikmal, pemalu gila. Lepas tu aku ni memang susah gila nak bercakap. Aku memang susah nak berkomunikasi dengan orang. Lepas tu aku ni susah macam nak jumpa orang pun susah. Aku suka buat hal aku sendiri je. Tapi semenjak aku ada YouTube sendiri, semenjak aku ada fans aku sendiri, aku rasa macam aku tak sunyi. Aku ada ramai lagi aku punya supporter-supporter, warga, korang, aku ada korang dan aku tak sesunyi langsung. Masa sama, semenjak aku masuk dalam dunia YouTube ni, aku boleh kenal ramai orang. Pengalaman lah, kalau korang kata pengalaman aku untuk menjadi seorang YouTuber ni bukannya senang lah, aku boleh cakapkan bukannya senang sangat. Tak susah sebab dia perlu berkomunikasi dengan kamera kat depan ni. Korang tengok video-video yang lama tu, okey, aku tak pandang langsung kamera dan aku tak pandai sangat nak bercakap depan kamera ni kan. Aku asyik aku tunduk je. Kalau main game lah aku pandang je lah phone tu. Phone pandang aku pandang phone. Kamera aku tak pandang. Sesekali je lah macam aku pandang kamera tu kan. Sebab aku tak tahu nak berkomunikasi macam mana. So sekarang aku dengan berkat doa korang, berkat doa ibu dengan ayah aku, berkat doa keluarga aku, berkat doa daripada guru-guru aku yang lama, berkat kawan-kawan aku, berkat korang juga yang dah subscribe, tak lupa komen, tak lupa share. Sekarang dah terhasilnya silver play button walaupun kecil. Okey, aku tahu dalam video ni agak membosankan juga. Sebab apa? Sebab aku banyak bercakap saja. Okey, aku tak main game, aku tak buat paranormal. Tapi kalau korang nak tahulah, aku ni sebenarnya suka bermain game. Aku punya hobi adalah main game. Aku tidur game, bangun tidur game, makan game. Apa semua benda aku buat mesti ada game. Walhal aku duduk dekat mall sekalipun nak tunggu makanan tu, aku tetap bermain game. Aku masih macam tak percaya aku boleh dapat silver play button ni. Aku daripada duduk ni, aku boleh cangkung ni sebab aku excited gila. Aku semacam aku tak nak tidur malam ni. Aku nak keluar, aku nak pegang kat sini, aku nak pusing-pusing satu bandar. Mula-mula aku dah dapat 100k subscribers dalam YouTube. Email YouTube dia tak keluarkan email lagi tau. Lebih kurang dalam 2 ke 3 hari macam tu. Barulah aku nak tengok dekat media sosial, aku nampak benda ni keluar. Sebenarnya aku macam banyak benda yang perlu masuk ke maklumat-maklumat dalam ni. So Ikmal yang settlekan bahagian maklumat kat dalam ni, kiranya aku tinggal tunggu je. Itu Ikmal cakap, kau kena tunggulah lebih kurang 2 ke 3 minggu. Okey, sebab dia nak hantam ni lama tau. Korang nak tahu tak bila benda ni sampai dan macam mana aku punya reaksi cerita dia macam ni juga. Ada satu hari tu, semalam ke kemarin macam tu lah, aku dalam tandas. Okey, aku dalam tandas, aku tengah aku tengah yak. Lepas tu aku dengar bunyi ada orang horn dekat luar rumah. Okey, aku tutup apa. Lepas tu aku macam, mungkin ada barang sampai lah kot. Aku pun tengah sambung tengah yak tu. Lepas tu aku dah basuh-basuh, dah cebok belaka. Aku keluarlah pintu tandas tu lah. Tu Ikmal, Bi. Aku pun, kenapa? Tu dia senyum. Dia tunjuk kat aku dah sampai kotak silver play button ni, kau tahu tak? Aku rasa macam, what thinking? Sudah sampai. Tapi agak lama jugalah aku nak tunggu benda ni sampai, okey? Dalam video ni aku minta maaf, aku tak ada buat apa-apa sangat. Aku tak pergi kat luar rumah, aku tak main game, tak buat apa-apa. Aku hanya ceritakan tentang silver play button ni saja. Aku nak bagi tahu dekat korang yang dekat rumah tu, orang kena ada rasa macam aku juga, kena rasa bangga. Apa kena ada rasa bangga tu? Sebab apa? Sebab korang lah. Ni semua sebab korang. Korang lah aku dapat silver play button ni. Aku kat sini nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih tak terhingga dekat korang yang tak lupa support aku daripada dulu sampailah sekarang ni. Kalau aku kena kenangkan semula video-video aku yang lama tu kan, ya Allah, sedih sangat. Okey, daripada aku
tahun 2000 apa? Aku tak ingat lah. Tahun 2020. Tahun 2020 ke 2021 macam tu. Ikmal dah start buat. Lepas tu aku sentiasa ada di sampingnya. Susah macam mana pun aku tetap ada dengan dia. Baby nak ucapkan terima kasih pada abang. Tak henti mengajar baby daripada zero sampailah. Tak adalah 100. Tapi adalah sikit tu lah. Daripada kosong adalah 10%. Walaupun baby ni tak pandai sangat nak bercakap depan kamera, walaupun baby ni tak handsome, tapi baby still cuba untuk nak membahagiakan korang. So, aku bahagia sangat sekarang ni. Aku nak malam ni, aku nak tidur dengan silver play button. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Kalau korang pegang ni kan, ya Allah, dia macam besi pun ada. Lepas tu kat tengah-tengah ni cermin. Nampak tu kamera. Nampak tu aku tengah cakap dengan korang tu. Aku pun tak nak cakap banyak. Aku nak tidur dah ni. Aku nak tidur dengan silver play button aku. Okay guys, kalau korang ada konten suggestion apa-apa tentang game ke, paranormal ke, apa-apa sekali jadah pun, korang boleh komen saja di bawah, okay? Sebelum aku nak tutup aku punya majlis video ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang tak henti support aku daripada dulu sampai sekarang. Berhenti like, comment and share. Dan jangan lupa subscribe. Sebab apa? Sebab ada satu lagi aku lupa nak tunjuk. Macam korang tengok kat sini, ni adalah gold play button. Lepas tu ni adalah silver play button. Nampak tu? Silver, ni gold and ini diamond. 100k, 100k subscribers akan mendapatkan silver play button. And 1 million akan dapatkan gold play button. Dan tak silap aku 10 juta subscribers akan mendapatkan diamond, akan mendapatkan diamond. Okay. Dan aku doakan juga pada korang supaya korang dimewahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Yang itu aku mengakhiri majlis video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.